Sebab berkarya ni dia tuntut satu benda tau, bohong. Pembohongan yang halal. Ya, Pembohongan yang halal. Keseluruhan karya saya ada satu talian common thread, iaitu tentang keterasingan. Kau berani nak buat tak? Berani buat P.Ramlee tak? Sebab kepakaran boleh dibeli. Aku tengok banyak filem biopik. Pada saya dia gagal sebab tokoh ni manusia biasa tau. Yang menarik sebelum itu ada satu filem yang di mana kalau kita nak tengok Adlin ada parut dia ni filem terakhir Buai Lali Ajul. Tiba-tiba je kau masuk situ. Macam aku cakap, hidup ni pendek, filem panjang. Dia masalah bagi aku tapi bukan persoalan. Kejayaan aku ada banyak pertolongan sebab filem ni bersifat gotong royong. Kerana ini adalah filem yang dibikin dengan CinemaScope. Dua, inilah filem yang terakhir di-shoot dengan filem. Aku bukan businessman per se. Aku tengok dia, aku mau berkarya. Jadi aku move on. Aku tengok karya-karya aku dulu seperti Ex-Girlfriend aku. Juri adalah tiang seri festival tu. Kita mesti akui juri itu. Aku lalui semua benda tu. Dan Finas masa tu masa ignorant lagi. Seperti orang fikir buat animasi ni murah. Pada awal tadi saya cakap arwah isteri saya yang pertama, dia lebih cerdik daripada saya. Tapi yang saya nak dapat nama. Strongly believe that ada penipuan telah berlaku dibawa oleh Mariani kan. Tapi ingat pada aku itu yang menariknya. Kita terpaksa percaya dengan Mariani atau Hidir. Mungkin dua-dua bohong kan. Camera speed and action. Satu one. Saksikan. Jalan Pasir Abang tapi legasi simpan sambung. Saksikan legasi dari orang yang akan buat filem untuk bukan saja orang yang buat filem. 3. Camera speed and action. Legasi program dibuat oleh orang yang ingin buat filem. Pasal belum buat filem lagi. Tapi nampak tak cantik Camera speed and action. Legasi program orang filem untuk bukan saja untuk orang filem. Legasi program dibuat oleh orang filem tapi bukan saja untuk orang filem.